Jemenai, lepas tu mana? Lagi 200 lagi. meter, belok kanan. Oh. Kenapa? Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Aku rasa minggu lepas kita boleh lalu. Ya, betul. Yang ni dah tak boleh dah. Minggu lepas kita boleh lalu situ. Memanglah minggu lepas boleh lalu. Tapi dah roboh. Jambatan sudah roboh, sudah roboh, sudah roboh. Oh, tak boleh. Hai Jemenai, kalau hari-hari macam ni. Saya faham awak rasa kecewa. Hei Jemenai, macam kerja aku. Banyak cabaran kan? Ya, betul. What's saya cakap sama you mah? Ya, memang mencabar, tapi demi memastikan bungkusan pelanggan sampai, awak tetap teruskan usaha. Tabik hormat. Hei Jemenai, customer tak ada kat rumah. Dia suruh aku masuk dalam rumah dia dan letak barang dia tu dalam rumah dia. Pastikan awak dapat kebenaran bertulis atau rakaman suara daripada pelanggan sebelum masuk ke dalam rumah mereka. Faham. Okey bang, memandangkan abang suruh letak parcel tu dalam rumah, saya takut hilang. Saya dah buat agreement, abang tolong sign sini Okey. Okey bang, terima kasih Sama-sama. So saya masuk dalam rumah tak barang. Okey, alright, baik. Terima kasih bang Assalamualaikum. Maidonya, aku kenapa? Tak puan, saya nak hantar barang Hanif. Ni rumah Siti Noemira binti Natasha lah. Ish. Kiranya salah lah ni. Rumah ni kat belakang. Oh, okeylah puan. Sorry puan. Ingat ni Maido. Cabutnya. Ya.